Okay guys, so sementara tunggu order masuk ni, kita pergi Speedmart dulu cari coklat Cadbury. Let's go. So dapat order pada mana? So dapat order daripada KFC Alam Anda Putrajaya. So kita tengok daripada jauh ramai oh. Ramailah pula. Baru kita tengok kejap. Tunggu sampai notification sedia diambil, baru kita ambil. So aku rasa dah siap kot, aku punya dah boleh pick up. So jom kita masuk. Bismillah. So tak siap lagi kita punya. City price. Make up mana? Okay, balik. Shopee dah ke? Shopee belum jap 304 304. Sambil kena sidai, tunggu kejap sebab baru pick up, baru masuk order. Tak, dah buka tapi temperature dia 20 je. Yang betul je.
Shopee. 57. Alah, tunggu lama pula dah KFC ni. Time ni lah banyak order. So kita ambil angin dulu kat luar. Jalan-jalan. Dia tengah prepare lagi. Aduh. Jom kita tengok makanan kita dah siap ke belum. So makanan dah siap. Kita dah boleh pergi drop. Sekarang aku dah pick up. Boleh keluar daripada Alamanda dan pergi hantar makanan. Inilah KFC. So thank you. Tengah cari mana parking tadi. Tapi jangan risau, sekarang ni kita dah ingat dah tempat parking untuk pick up makanan di kawasan Alamanda. Check it out. So setelah dah pick up, kita boleh pergi ke location dan tak payah buka Waze lah sebab kita tahu kan. So jumpa di sana. Okay, alhamdulillah settle. Aku hantar order yang tadi. Itu saja. Thank you for the watching.